Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Adibah binti Irman dari kelas PPS 39 dan hari ini saya akan laksanakan sebuah sesi maklum balas bersama rakan saya tentang laman sesawang yang saya hasilkan. Baiklah, boleh awak perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nordini Furani binti Putra Syadan. Boleh panggil saya Dini. Saya dari UiTM Kampus Rembau mengambil kors Meskom. Baiklah, hari ini Dini saya nak terangkan tentang Google Sites saya yang saya dah hasilkan. Baik, Google Sites ini adalah berkenaan tugasan dua saya, iaitu GAPD 1032 dan GKEB 1072. Ini adalah pengenalan laman sesawang saya. Laman sesawang ini merupakan satu projek bagi menyelesaikan salah satu tugasan pentadsiran berterusan bagi kursus Asas Pembelajaran Digital GAPD 1032 dan Kemahiran Belajar GKEB 1072. Saya berharap laman sesawang ini membantu dan memberi manfaat kepada semua orang yang melihatnya, dan saya harap kandungan yang terdapat dalam laman sesawang ini termasuk dalam semua kriteria soalan yang telah ditetapkan. Ini adalah profil peribadi saya untuk muka hadapan. Baiklah, kita teruskan dengan GKEB 1072. Baiklah, untuk kemahiran belajar ini dia terdapat 2 EQ, iaitu yang pertama, bagaimanakah kemahiran belajar bersama kemahiran digital dapat diterapkan dalam pengurusan pembelajaran selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Itu EQ yang pertama. EQ yang kedua pula adalah bagaimanakah konsep guru bitara digital dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan PDP yang inovatif, kreatif dan juga berimpak tinggi di sekolah. Baiklah, kami ada big idea untuk tugasan ini, iaitu guru bitara nadi negara menjana transformasi pembelajaran digital sejajar dengan RPM 2026-2035. Baiklah, saya bahagikan tema itu kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, guru bitara nadi negara, yang kedua, pembelajaran digital, dan yang ketiga, RPM 2026-2035. Baiklah, tema yang pertama iaitu guru bitara menjelaskan tentang peningkatan keberkesanan pelaksanaan PDP yang inovatif, kreatif dan berimpak tinggi di sekolah. Untuk pembelajaran digital pula, saya terangkan tentang proses menyesuaikan teknologi digital dalam pendidikan. Cara kita guna teknologi digital tu dalam PDP kita. Yang ketiga pula adalah RPM 2026-2035, iaitu kerangka utama pembaharuan pendidikan negara kita selepas PPP 2013-2025. Baik. Seterusnya adalah bahan digital informatif. Untuk bahan digital informatif ni, saya menerangkan dengan lebih mendalam tentang tema tadi, iaitu yang pertama, guru bitara nadi negara. Sebenarnya guru bitara nadi negara ini adalah tema Hari Guru 2026. Adakah saudari tahu maksud bitara dan nadi itu sendiri? Tahu. Tak tahu? Okey. Untuk guru bitara ni, maksud bitara adalah tiada tandingan, sinonim dengan guru yang akan sentiasa mempunyai peranan yang penting dalam mengajar dan mendidik anak murid walaupun dengan kehadiran teknologi dan kemodenan. Untuk nadi pula, nadi adalah metafora kepada sumber utama, iaitu sinonim dengan kejayaan pendidik yang menjadi tunjang dalam melahirkan anak didik selaras dengan falsafah pendidikan negara FPK. Baiklah, seterusnya, selain itu saya juga kaitkan tema Hari Guru ini dengan aspirasi negara tentang guru itu sendirilah dan juga peranan guru di sini. Dan saya juga aplikasikannya
dalam PAK 21, iaitu guru mengaplikasikan pendidikan digital dalam PDPC bagi menggapai PAK ini. Baiklah, ini adalah sumber digital yang saya letak yang berkenaan dengan tema Hari Guru, tema Nadi Negara. Ini adalah salah satu akhbar, ini adalah artikel, dan ini adalah buku tentang dasar pendidikan kebangsaan. Ia menerangkan tentang sistem pendidikan di Malaysia. Baiklah, seterusnya adalah tema yang kedua, iaitu pembelajaran digital. Pembelajaran digital ni saya terangkan tentang bentuk pembelajaran. Kan pembelajaran digital ni kita gabungkan digital dan pembelajaran. Jadi, apa kelebihan dan manfaat yang kita dapat dengan gabungan tersebut? Dan jika kita bercakap tentang digital, mesti ada isu dan cabarannya tersendiri, betul? Dan juga terdapat banyak contoh teknologi dalam pembelajaran yang kita boleh guna yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti MyGuru, Delima dan juga Pandai. Alat pembelajaran digital ini pula adalah contoh alat pembelajaran yang sering digunakan oleh guru-guru ketika PDPC. Ini adalah artikel yang berkenaan dengan isu dan cabaran pembelajaran digital. Ini adalah artikel juga seperti akhbar dan blog. Ini adalah kepentingan pembelajaran digital dalam pendidikan murid-murid sekolah rendah, dan ini adalah buku yang berkaitan dengan dasar pendidikan digital. Baiklah, yang terakhir adalah RPM 2026-2035. Baik, RPM ini adalah rancangan. Jadi, bila kita libatkan dengan rancangan, mesti dia tak ada hasilnya lagi. Jadi, rancangan pendidikan Malaysia ni adalah berkenaan dengan apa yang kita nak capai pada 2035 ini, selama 10 tahun ini dalam sistem pendidikan. Jadi, saya terangkan tentang 5 ciri murid, 5 tumpuan utama, 7 strategi yang akan digunakan dalam rancangan ini dan juga impak kepada pihak berkepentingan. Ini adalah contoh video berkenaan dengan RPM, dan ini adalah ringkasan eksekutif yang saya rujuk untuk saya punya sumber, saya punya bahan digital ini, bahan visual. Baiklah, itu sahaja untuk GKEB, untuk bahan digital informatif. Seterusnya kita pergi ke sumber rujukan. Sumber rujukan ini saya letakkan citation rujukan saya yang berkenaan dengan tajuk. Ini adalah 3 rujukan di bawah topik Guru Bitara Nadi Negara. Ini adalah 4 rujukan di bawah pembelajaran digital dan juga 2 rujukan di bawah RPM 2026-2035. Baiklah, saudari, saya nak tanya, bagaimana saya punya laman sesawang ini dapat membantu saudari dalam sesi pembelajaran? Website ni dapat membantu dari segi pelajaran sebab website ni penuh dengan color, so macam bagi murid tu nampak, kalau baca nampak menarik website ni. Lepas tu ada peta item semua, so bagi saya macam senang nak baca lah daripada satu artikel je jadi bosan kan. So peta item tu dia akan membuatkan murid macam faham apa yang nak dibaca. Lepas tu ni dapat update terkini tentang pendidikan, dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Lepas tu website ni okey untuk buat rujukan kalau nak tahu apa-apa yang terkini about bahan digital informatif ni. Itu saja. Okay. Baiklah, terima kasih saudari. Saudari ada ke soalan yang nak ditujukan kepada saya? Ada.
Saya nak tanya, kenapa Google Site juga awak pilih sebagai media utama untuk menghasilkan bahan digital dalam pembelajaran? Maksudnya kan ada web, macam ada lain-lain kan? Kenapa awak pilih Google Site? Saya menggunakan Google Site kerana ia mudah untuk digunakan dan dia senang untuk update apa-apa berita terkini. Dan dia juga ada banyak feature yang saya boleh guna, iaitu boleh letak gambar, lepas tu boleh letak artikel, dan dia juga adalah interaktif. Macam saya letak kat sini buku ni, saya juga boleh buka di new tab untuk pandangan yang lebih jelas. Jadi Lepas boleh tu, download macam untuk PDF lah. boleh download juga. Kemudian saya juga boleh tekan-tekan. Jadi dia macam menarik lah macam yang ni kan. Untuk yang digital ni, dia nampak macam hidup. Dia tak static. Macam tu. Dan ia juga selalu digunakan untuk pendidikan. Jadi saya ambil kesempatan ini saya ambil kesempatan menggunakan Google Site ini untuk menghasilkan tugasan 2 saya. Okay. Jadi lepas Sadari dah tengok saya punya laman sesawang ini, adakah apa-apa penambahbaikan yang saya boleh tambah untuk jadikannya lebih menarik? Saya rasa, apa kata, ni cadangan saya, selepas buat nota kan, bagi satu quizzes kepada murid-murid supaya mereka dapat faham nota-nota tersebut. Maksud saya macam lepas baca buat quiz, so bagi diorang ingat apa benda yang telah dikatakan kat website tu. Tu je. Yang lain semua dah okey dah sebab ada colour-colour semua saya suka. Okey. Baiklah. Terima kasih Sadari. Saya rasa itu sahaja sesi temu bual kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kerana memberi kerjasama dan memberi masa untuk diluangkan saya interview awak. Terima kasih. Sama-sama.